Ini pengalaman aku solat di Masjid Syiah di Iran. Aduh, macam mana ni kan? Mestilah diorang ni ingat aku Sunni. Dah lah seorang Syiah ni ni. Buatnya aku tak lepas. Tiba-tiba diorang tanya ni aku kena masa tu duk fikir macam tu lah kan. Sebab benda tu dah dia biasa dimomokkan daripada zaman dekat Malaysia kan. So kita ni bersangka buruk lah. Dan masa tu habis dah solat. Saya masa tu dalam hati apa tau? Saya niat lepas habis solat ni aku nak belah cepat-cepat. Dan masa tu banyak jugalah kantoi. Sebab apa? Diorang solat Allahu Akbar, diorang tak letak kat perut, diorang letak kat tepi, kat sisi. Dan masa tu banyaklah terlajak letak kat perut. Dan setiap kali selepas 2 rakaat, diorang ni akan doa kunut. Okay, ni beberapa perbezaan solat kita dengan solat Syiah. Okay, solat Syiah ni diorang ada seorang budak ataupun orang yang duduk kat depan yang akan sebutkan Allahu Akbar. Dia tak solat tapi dia tolong sebutkan. And then diorang punya azan dia ada penambahan lah. Okay, dia ada penambahan Asyhadu anna Aliyyu waliyullah. Waktu tu nak beri salam Kita kan beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diorang tak beri salam. Diorang angkat macam ni 2 kali. Dan saya beri salam, saya boleh tengok muka orang tu kan. So rasa macam cuak lah pada waktu tu. Rasa nak belah ni. Tapi terfikir balik, kalau aku belah ni aku nak pergi mana? Takkan aku nak panggil jerit ustazah kat sebelah tu untuk pergi belah sama-sama kan. So saya pun duduk lah dengan harapan kalau orang bangun aku pun nak bangun. Nak pergi belakang lah, sorok ke apa kan. Tapi seorang pun tak bangun. Saya macam selalu kat masjid kita kan dah habis solat bagi salam kan ada orang bangun kan. Tapi dia seorang pun tak bangun. Semua khusyuk berzikir. Rupa-rupanya lepas habis diorang ni berzikir, diorang terus bangun. Dan diorang semua nak solat lagi. Saya ingatkan diorang ni nak solat sunat. Tapi diorang ni berjemaah. Saya kata diorang ni solat sunat jemaah ke? Dan masa tu saya pun ikut. Dan rupanya 4 rakaat. So fahamlah saya bahawa diorang ni solat isyak. Dan masa tu saya mindset saya, okay, lepas solat isyak pun nak belah. Sebab cuak kan. Ada yang pandang-pandang kan, dah bisik-bisik orang sebelah kan. Dan sama juga, lepas isyak tak ada orang bangun. So saya pun agak segan nak bangun. Dan selepas isyak tu ada ceramah. Diorang semua stay sampai ceramah. Dan saya pun duduk dengan ceramah diorang. Dan saya duduk belakang sekali. Dan waktu tu ada 2-3 lebih kurang buyer saya datang. Dan diorang ni boleh cakap bahasa Inggeris tau. Diorang sembang lah dengan saya. Dia tahulah saya ni datang daripada mana kan. Dah lah tak pakai batu kabala kan. Confirm dah kau bukan orang sini. Lepas tu dia tanya kan, dia sembang-sembang. Orang tua kat depan tu semua marah lah. Dia suruh senyap kan. Kau ni bersembang orang tengah ceramah kat depan kan. Macam tu lah lebih kurang bunyi dia. Dan saya pun senyap. Sampailah habis ceramah tu, saya bangun. Saya bangun, saya terus jalan ke belakang. Dan diorang dipanggil. Yang remaja tadi dipanggil sebab pakcik-pakcik ni nak tahu. Masa ni lah mulanya debaran berlaku. Nak saya sambung part 3? Komen sambung.